bila kita berpindah ke alam akhirat, kita hanya ada 2 negara sahaja untuk dipilih. Sekiranya kamu bukan penduduk syurga, sekiranya pasport kamu, kad pengenalan kamu tidak dituliskan Ahlul Jannah, penduduk syurga, kamu tak ada pilihan untuk duduk di tengah-tengah. Allah tak bagi pilihan untuk kamu berada di antara syurga dan neraka. Wa immal azab wa imman na'im. Sama ada kamu diseksa siang dan malam. Sama ada kamu diseksa daripada jam 12 hingga jam 12, hingga jam 12, hingga jam 12. Ataupun kamu dimuliakan seperti seorang raja. Makan kamu raja, rumah kamu raja, kesihatan kamu raja, kegembiraan kamu seperti seorang raja, kemewahan kamu seperti seorang raja. Kamu tak pernah sakit-sakit, kamu tak pernah miskin-miskin, kamu tak pernah menjadi hina, kamu tak pernah menjadi kecewa, kamu tak pernah sedih-sedih. Dunia dan alam itu adalah syurga. Subhanallah. Subhanallah. Manusia yang apabila Nabi melihatnya, Nabi merinduinya. Manusia yang dirindui Allah. Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata ada beberapa orang di kalangan sahabat, di kalangan sahabat-sahabatku Allah merindui mereka. Ya salam, ya salam. Nabi kata ada di kalangan sahabat-sahabatku Allah merindui mereka. Subhanallah. Satu tempat yang sangat elok, kedudukan yang mulia. Ya Allah, jadikan dan pilihlah aku di kalangan kekasih-kekasihmu. Boleh kita berdoa demikian sehingga satu hari Allah pilih kita untuk menjadi di kalangan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Haidin, satu platform bimbingan agama eksklusif oleh Ustaz Wadi Anwar. Langgan sekarang, jadikan Haidin sahabat ilmu anda.